Okay, kita baru panas-panas ni Kita dengar lagu dulu, jom. Nah, dah lama tak buka Wahida. Weh, tapi yang Wahida Berdengkur tu sumpah kelakar gila weh. Sumpah kelakar gila nak mati. Siut lah, boleh. Kau tu, malas lah aku cerita aib pula. Kemal no. Cuba tengok tung. Aku tu terkencing kau tahu tak? Aku terkencing. Habis Kemal ni lagu raya. Beres. Lagu raya, korang ni. Walau du dan. Jangan diseru. Korang, Kemal sebenarnya nak buat stiker gambar-gambar moderator dengan subscribers ni. Tapi nanti kalau Kemal buat, orang pergi dekat profil Kemal, orang boleh tengok stiker tu muka korang keluar dulu tau. Nanti kan korang malu kan. Aku rasa korang malu lagi. Ya, aku buat perasan. Kalau buka dekat profil Kemal ni, kalau buka kat profil kat TikTok ni, orang tengok dekat bahagian kan, ada bahagian repost apa benda semua tu, ada satu bahagian stiker, kalau Kemal buat, muka korang kat atas tu tau. Aku risau. Kalau orang cakap, siapa pula ni dalam stiker si Kemal ni? Tak apalah, kalau muka aku buruk situ tak apa. Aku risau muka orang nanti sekarang. Kadang orang cakap, ni siapa ni? Wahidah dah hantar dah gambar-gambar semua. Gambar-gambar aib. Kak Zida dah hantar gambar Wahidah. Weh, fans aku yang kurang ajar semua. Semua hantar gambar aib sendiri. Yang ni hantar gambar aib ni hantar gambar aib ni. Kak Zida hantar gambar Wahidah. Weh, memang aib. Aku ada jap. Wahidah pergi hantar gambar Malin. Dia hantar gambar Khaira. Sumpah aib. Aku tak tipu. Memang aib. Seaib-aib gambar aku, aib lagi gambar itu ya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jangan berdengkur tu. Janganlah. Semalam aku terkencing. Aku duduk atas katil. Kan tengah nak main game. Apa tu? Terbuka yang Wahidah Berdengkur tu kan. Aku gelak kuk. Lah terkencing. Sebaik bila ayah aku dekat tau. Tak boleh. Kuat gila weh, dia tarik. Dia tarik. Janji tak ada gambar saya. Amalia yakin enggak ada foto kamu. Kamu yakin? Aku akan cari. Basah tak adalah kencing banyak. Terkencing sikit. Sebab kita gelak kuat sangat. Nasib aku tak ada. Tak apa macam. Sabar. Kita cari. Kamu kata nak nyanyi. Tapi macam tak bersedia nak nyanyi hari ni. Rasa macam suara tak sedap. Lagu apa Tak tahu nak lagu apa korang. Blake, thank you. Gambar saya tak ada kan? Siapa kata tak ada gambar Wahidah? Sekejap. Kak Zida dah hantar. Kak Zida hantar gambar Wahidah. Ni Kak Zida hantar. Dia kata tak acik. Wahidah je hantar dia punya. Weh, Wahidah. Andrea pun ada. Andrea. Aku tak boleh korang ni. Kenapa? Kamu Andrea pun ada weh. Stres lah aku korang ni. Manalah korang rembat. Siut lah korang ni. Aduh, wai. Tengok Wahidah hantar gambar Amalin lah. Gambar Khaira lah. Stres lah aku Khaira ni. Wahidah ni. Fatihah pun ada. Astagfirullahaladzim. Ampunilah aku ya Allah. Tak, dia bukan gambar aib pun. Tapi memang untuk siapa yang dah kenal antara kita ni, kelakar lah. Lah macam kawan. Kan? Kadang-kadang, mal tiba. Fatihah. Kemana ada gambar Fatihah lah? Nak tengok ke? Aku tunjuk kat live ni kang. Gambar Abkori jadi Demon Slayer pun ada. Kemana ada? Gambar Abkori Demon Slayer. Ada. Gambar Abkori jadi Demon Slayer.
Gambar Amalin jadi semua ada. Mana si sedut ni? Dah lari dah. Diam dah Wahida. Wahida? Pura-pura tak mau panas, tak perlu menyiksa diri sendiri. Sembunyi Wahida dah diam dah, weh. yang ada. Aku tak perlu Saya tak ada kan? Syafiqah tak ada. apapun untuk Sedut ada lagi ni, dia ada. aku cinta kamu. Aku tak pernah beristirahat untuk mencintai. Bye Nurul Arisa. Sesuai janjiku. Dia tengah record. Tak boleh relate lah aku orang ni kelakar. Tak, macam mana lah dia boleh cari tu. Seribu wajah Ikmat tak tahu macam mana Wahida ni dia boleh dapat gambar tu tau. kamu. Banyak. Aku tak Gambar-gambar orang tu tak tahu lah dia minta ke dia cari ke. untuk mengungkap. Aku Yang gambar saya tu saya yang bagi. Amalia sumpah kelakar. Wahida hantar gambar Amalia kecil pakai spek mata tu. Tak boleh relate. mencintai Aku tak boleh. sesuai janjiku. Saya cari. Aku tak perlu bahasa apapun untuk Oh, sebab tu lah aku cakap Wahida ni ada satu kerja yang dia boleh buat. Dia boleh jadi spy. beristirahat untuk Korang dengar lagu tak? mencintai kamu. Dengar. Dia boleh jadi spy tau. Semua lagu Tok Nini gambar aku waktu kecil semua ada. Takut. Aku cakap dapat mana pula si Wahida ni gambar-gambar aku yang air-air waktu kecil ni. Zaman belum balik lagi tu ha. Dapat aja. Lagu apa ni? Dia boleh jadi spy lah. Bagus. Cinta, dengarkan hati Kak Wahida ampun. nurani So, don't mess with Wahida. Wahida akan cari gambar korang. ku sadari. Joya Spy. Sumpah Wahida memang menakutkan dia. Tak sampai gambar-gambar waktu kita kecil semua ada tau. Sudah cukup. Jadi siapa penyanyi asal dia sebenarnya? Farah Wahida ataupun Min Yasmin dan Niki Bacolot ni? Tak, nama dia memang Bacolot 2022. Farah Wahida ataupun penyanyi asal saya, haha. Oh, Wahida. Kalau Wahida ni bukan. Kalau Wahida ni hilang semua. Bukan. Kalau Wahida ni nyanyi habis bunyi dia lain lari tempo semua. Tempo key semua tone melani. Kiong habis semua. Dia masuk yang first verse tu pun dah macam ni kalau Wahida nyanyi. Hilangkan rasa gundaku, hilangkan rasa dukaku. Dia macam bersyair. Dia macam syair. Tak boleh, memang sama. Memang macam tu. Dia ni lagu apa-apa memang macam tu. Bagilah lagu Nadira ke apa ke. Apa macam lagu ni apa? Tergamaknya kau bertanya di manakah kita. Tergamak nanti. Korang mesti kepada orang yang baru dekat dalam ni mesti dia orang macam kenapa Ikmal nyanyi macam tu? Siapa si Wahida ni? InsyaAllah kalau umur panjang, ada jodoh, korang bertemu dengan Wahida di dalam live nanti. Cuma hari ni Ikmal tak buat audition sebab bateri dah nak habis, dah tinggal 7% dah. Kalau tak, korang boleh dengar. Korang boleh dengar nyanyian daripada Wahida yang sangat merdu. InsyaAllah. Dia satu je. Dia kalau B flat,
B minor, B minor. Kalau A major, lepas sudah. Dia tak ada kerusi-kerusi. Major je pergi. Macam itulah. Itulah seorang Wahidah.